Okay guys, Assalamualaikum. Hari lagi So, Alhamdulillah Mufi malam ni kita berada di mana? Berada dekat Cape Brown Cemetery. So tempat ni adalah one of the longest cemetery in Singapore. Dekat top 3 lah, oldest lah. One of the oldest cemetery in Singapore. Yes. And tempat ni pun macam Say. sorry guys. Yes. Ya. I didn't like it. Okay. Sekejap guys. Technical sikit lah. Technical issues Ini sikit. kan mic. Kita belum mula, bosan dah jatuh ke barang ni. Dah macam Seram lah, dah seram. Jarang kalau saya cakap seram. Okay guys, so far sound okay, everything clear. Okay, so konslet. Jadi kita play standby guys, standby. Kalau dia datang kita dah boleh shoot. Betul. Okay, so Ni yang Titi lah, kita in frame Titi in frame In frame frame. Okay, so once again untuk kita punya recording, Okay. kita boleh brief diorang sikit. Malam ni kita dekat Cape Brown Cemetery. Kita coincidentally lah it is actually a last minute punya plan Last week untuk kita nak try lah since this is a 7 month ni So bukan kita nak percaya ataupun apa, cuma sekadar satu penelusuran yang kita akan jalan, and then kita akan berceritakan mengikut apa yang kita tahulah tentang kepercayaan orang-orang Cina. Hungry Ghost. Yes, betul. So kalau korang dah ready, kita akan jalan tekan satu. macam Tak apa, kita punya cameraman kat belakang. Kena ni sebut tak ni? Cameraman kalau cakap okey, Dia kena macam ada streak tau, macam X. ada slip. Dia kan selalu kau type 1, dia macam X1 streak berapa banyak kali orang type. Okay. Orang streak kan benda tu. Streak kan, Kasih engagement. Kalau lebih korang jangan tidur. I believe diorang dah tak sabar. Tak sabar ke? Tak sabar. Pasal kalau hari-hari lain yang kita bikin kat sini, rasa dia tak sama macam sekarang. Hari ni is like the second day of the Hungry Ghost. Second day. Second day. Kalau first day kita datang, tapi semalam kita semua busy. Tapi kalau macam pukul 12, macam dia dah third day lah. Oh, okay. So, Ni aku belum start lagi, aku dah rasa macam seram. seram. Macam they believe that during this period the gate akan buka and they will let all the spirits out to wander, to go back to their loved ones. Okay, so Hungry Ghost ni sebenarnya adalah bulan hantu keluar. Untuk diorang keluar macam okay, contoh kan Islam kan diorang ada puasa diorang tutup kan. Okay. Cina punya bulan ni diorang dibukakan. So dibukakan Bukan untuk satu bulan ni je. Okay. Other than that, dia will be macam kunci lah. So bila diorang dah dibukakan, apakah diorang akan buat? Macam buat dia really? Depending on orang macam yang ada family yang akan balik visit family with dia punya own rule lah. Rule dia kembali kepada rumah tiap family dia. First thing. Ada yang orang tak ada family, tak ada loved ones, orang akan wander. Orang akan cari makanan kat tepi. Yang orang specifically semayang untuk orang siapa-siapa yang lalu nak makan. Oh. So ada yang Itu untuk macam yang kat luar-luar ni lah. luar-luar dia. So luar-luar dia ikut cara. Ada yang orang betul-betul semayang untuk family diorang. Yang waktu diorang semayang tu diorang kena panggil nama diorang. Dan bila bakar tu kena tulis nama dia. Bila dah semayang tu diorang kan panggil diorang datang. So diorang akan makan. Bila diorang makan, macam tak tanya diorang, kau dah habis makan ke? Kami kan buat design. Ada cara dia untuk ambil. Kita akan ambil 2 coins ni, kita akan campak. So coins ni dia akan hit dia dengan hit. So kalau macam if I'm not wrong, kau kena satu hit. Baru betul lah. 2 kali baru dia akan bawa puas orang pagi. Oh, that's the way. Aku dah boleh pack lah. Itu cara Islam. Is it like just kasih satu kali je for 1 month ataupun every week tu? What they will do is they will do it opening and ending lah. But the rule of the whole entire month is bila kau nak semayang ni boleh actually, but it will be better kalau once hell gate buka semua orang balik dekat dunia orang Okay. punya room. Faham. Okay guys, let's go. Let's go. Kita akan jalan pelan-pelan bersama dengan kita punya cameraman, CM kita, CM. untuk bawa korang merasakan suasana dekat sini pada waktu malam di bulan 7, Hungry Ghost Month.
Let's go. Tadi kopi? Yes. Dalam kelaparan So kalau macam waktu lain diorang makan What they will do sometimes is mungkin they just burn duit everything kan. Burn duit everything bagi diorang dekat underworld tu. So apa diorang ada duit berapa daripada family diorang, how big they burn is how much money they have lah. Kalau contoh ada more money you have, the more kau boleh spend kalau lah. Biasa kan ada orang macam burn iPad, orang macam burn rumah, burn TV, burn kereta. iPad? iPad ada, sekarang ada iPad. Serius lah? iPad macam kan ada. Boleh pakai lah? Cuma akan what they do is boleh pakai underworld lah. Mungkin they have their system down there. So lighting okay lah. So lighting okay lah? Okay, Kena higher up a bit lah. Tak boleh, dah boleh. Chest level, bawa sikit. Okay, jom. So ini mungkin Mungkin Pak Apen boleh ke depan kan? Jalan depan cameraman. along the way kita jalan, mungkin kita boleh nampak a few offerings, everything kat tepi jalan. Betul. Tapi at the same time kita pun jaga tangan lah, jangan kasih dia pijak apa-apa, baik. takut nanti apa-apa ni. Tapi kau jalan je, kalau ada apa-apa kita bagi tahu. So kita lebih risaukan kita punya cameraman. Betul. Takut dia jalan konstan. Tiba-tiba dia jatuh kat dalam dia jatuh kat dalam Tapi tempat pasal ni. kan okey sial pakai cameraman. First time dia jadi cameraman lah. Kadang dia tunggu. Sini semua kubur. Kubur. Kita akan try to talk sambil kita dengar apa yang kita dengar. Kita akan kita akan explain dengan viewers kita apa yang kita rasa kat sini. Long the way. Tapi kat sini vibe dia macam mana? Okay, but dia aku will say that kita been a few times kat sini kan. Betul. Setiap kali aku datang sini dia rasa tak seseram macam hari ni. Sebabkan hari ni je. Tapi tadi kat dia orang tahu apa-apa. Dia kan berangkat aku cakap kalau orang datang sini sekarang lah, mungkin dia semangat kat rumah. Oh, okey faham. You'll be better if kau datang sini visit lah, ziarah kubur dia lah. Okay, kamera boleh tunjuk dia orang macam mana tu. Sini tak ada apa-apa lah tak ada apa-apa offering ataupun apa lah. So kau tengok sini macam dia satu kubur je. Kubur je. Dua kubur. So maknanya kita boleh tahu lah kalau ada orang datang, maknanya orang akan taruh something kat sini. First thing diorang akan benda yang wajib untuk nak semayang ni is fruits lah kalau boleh. Tu fruits pertama. Okay. Joystick is a nice. Candle is a nice. Teh dia punya serabut. Cawan kecil tu kan? Bukan makan. Cawan kecil pun boleh. Okay. Tapi what they do macam shortcut lah. Kita cakap shortcut. Dia punya teh leaf dia. Oh, daun teh. Macam kerupuk-kerupuk sikit. Kerupuk yang vegetarian ni. Okay. Okay. So sini tak ada guys. So kita pergi tempat lain. Kita tengok ke depan sikit. apa yang ada kat sini. Maybe mesti ada lah Mesti ada. Apa yang dia punya tu tak datang sini ni. Kalau ada. InsyaAllah ada. Okay. InsyaAllah ada guys. Dia cakap Jadi ni korang boleh understand the setup macam mana. Betul. So, okay. Should we walk right side or left side kali ni? Aku rasa maybe right side dia more active sikit kan daripada left side kan. Left side. Left side lagi seram sih. Right side dia macam ada macam Orang. dia kita semua kat sana kan. Takkan nak kena kita sih. Boleh lah. Ni ada sediakan. Ni bukan mata apa ni? Aku tak ada. Ni macam Dah sampai sini aku dah boleh rasa. Tapi insyaAllah kita mundur dulu. I think belum lagi lah. Sini mesti belum lagi guys. Tapi biasalah kita datang green fan ni rasa kita orang Kau dapat rasa macam ada macam energi negatif ke apa? ada orang macam kelaparan. Macam orang kelaparan. Minta makan. Itu yang buat aku tak sedap. Aku serang pokok ni je. Macam ada tak tahu lah guys, aku tak tahu. Aku rasa macam setiap kali aku lalu kat pokok ni, aku rasa macam ada yang sedang berada di belakang sambil tengah tunggu. Apa yang dia tunggu lah. Buat sangat dia. So, pick mana satu should we go? Tanya diorang lah.
Okay guys, korang nak aku jalan mana guys? Korang nak aku jalan sebelah kanan aku ke? Ada segmen Atau korang sebelah juga. kiri? Mungkin kalau kanan, one. Kanan seram je. Kalau boleh tak, jangan sini. Aku tak betul sini. Oh, sini memang tak ada orang kasih offering. Aku rasa macam tak aktif semua. Tak aktif. Okay, kita Macam ikut kalau if we go Kanan. front, dia kan ada kanan. Korang nak kanan je? gatekeeper sih. Tak ada gatekeeper. Gatekeeper tu buat apa? Dia tidur ke? Kadang kat gatekeeper tu, Hmm. ada orang macam bagi sedekah dekat dia. So dia keep on the Oh, okay, okay. They can do the offering kat sana lah. I mean, I think Murphy better. higher chance lah. Betul, Murphy better. Left side aku rasa like not much gatekeeper ke apa. Okay. So while kita walk and try to like set up untuk offering tu. Hmm. So what happens is that in this one period of month, dia about 29-30 days. So pintu of the gatehouse Chinese will be released. So once they release, dalam this 1 month, they can do whatever they want. Oh, dia kan do whatever they want. Visit their family. Tapi diorang ada kacau-kacau ke apa tak ada? Hah? Okay, rasanya ni aku cakap aku tak nak percaya. Yalah. Tapi bila aku kena benda ni kan, aku rasa macam dia tak seram tapi pelik, faham tak? Setiap kali kan Macam benda yang macam misterius lah Yes. Benda yang macam tak tahu nak explain macam mana first time kan aku will always have this issue is that setiap, not say always like once a year lah, faham tak? Maybe Okay. 2 years one time gitu. Okay. Aku pintu bilik akan buka sendiri. Okay. Sumpah aku Serious cakap, jujur. Aku cakap aku dah lock kan. Aku kan lock kan, macam tekan lock tu lah. Aku dah boleh dengar Ini kau macam hayal ke tu? Bukan, aku was just like chilling, watching macam prime movie ke apa kan, atau Oh. Netflix kan. Aku tengok. It happened in the 7 month lah. Siapa main? Benda tu jadi, tapi kau tak takut langsung. Dia rasa macam, oh, okay, aku rasa ni aku punya nenek balik. Ni aku punya atuk balik. Oh, pasal kau dah percaya benda tu lah. Tak lah, aku tak percaya benda tu. It's more tu, aku don't feel that seram macam ada hantu kacau aku, faham tak? I mean Pasal dulu it was- before kau Muslim, kau Tapi- percaya yang this is macam actually ni lah. That's the saying of that lah, the saying. okay. So mereka kat depan ada masih ada kubur depan. Kubur lagi kan. So along the way kita jalan. So Sini kita jalan kubur dia macam jauh. kan. Ni besar sih sebenarnya, besar. Kita jalan depan sikit ke apa. So back to story yang pasal di Changi Gosman kan. Kenapa orang akan suruh kita balik sebelum pukul 10 is ada disebabkan macam sosok-sosok benda-benda hantu ni akan ikut kita balik pasti. So Tapi sebenarnya kalau kau kat bawah pula kau bakar ikut juga. tak lah. Nah, you just go home before 10 lah. Tak Tapi maksudnya macam kau balik lambat, okay, tapi kau pergi kau takut ikut balik, okay. kau pergi sembahyang dulu. Semayang apa? Semayang apa benda? Macam Kalau- bukan I mean the Chinese lah. Chinese bukan- lah, Chinese style lah. They won't do it. Oh, Macam kadang okay. Kau ada lah, mana ada orang? ada orang apa? Ya, Ada orang lah. okay. Orang buat live. Kita ke menggunakan So kita nak jalan sana ke macam ni? Ini tu lah. Can walk here tu kan. Boleh lah. Tu kan. Boleh. Kita kena nak sana. So along the way kan, bila aku cerita pasal this champion benda ni, dulu bila kita kecil kan kita main bola dekat siapa lah main bola. Okay. So kan kita dulu suka main alipon. Kau pernah dengar alipon tu? So sunyi lah. Sweet. Orang-orang tu catcher tu dia tendang ni. Hmm. Tendang ni. Bola tu fly semua pergi sunyi. Betul. Habis kalau dia nampak orang dia pun bola tu kan. Betul. So along the way kita main tau. Balik like 12:30. So now dia kita balik semua. Tiba-tiba member aku call aku dalam pukul 3 lebih. Tiba-tiba dia call aku. Dia cakap, weh. Cakap, Fungsi, aku kena kacau kat rumah. Dia cakap asal. Lepas tu dia cakap aku kena kacau kat rumah. Dia cakap, apa jadi? Kita dah main game, main PS3 lah dulu. So after the PS3, kita main game, everything. Dia cakap bapa dia bising. Serius lah? Bapa dia bising. Dia masuk bilik dia, cakap tadi kau balik pukul apa? Cakap aku balik ke 12 lebih lah. Bapa dia tutup pintu dia mengamuk. Sebab bodoh. Habis dia aku asal bapa aku marah aku cakap aku tak tahu lah. So esoknya pagi, dia call aku cakap kena kacau. Cakap, Kena kau kacau kau kena kacau macam mana? Cakap kena kacau ada orang macam ketuk pintu rumah aku.
Serius lah. Serius. Lepas tu dia cakap, aku tanya dia siapa yang gitu. Tu memang itu kau semua. Habis cakap bapak dia pergi check. So bila bapak dia pergi check, tengok hole tu benda kan. Dia nampak satu Tempat yang pintu yang pintu dia tu pakai apa eh? Benda tu. Pit hole lah. Pit hole kan. Pit hole tu benda. Dia tengok, dia nampak seorang perempuan betul-betul pakai baju putih dengan rambut panjang nak masuk rumah dia. Nak masuk rumah. Nak masuk rumah dia. Bapak dia kena demam next day. 2 minggu bapak dia kena demam. Tapi aku pun dengar cerita juga macam benda-benda gini kan. Yang apa tau? Tak tahu nak percaya tak nak percaya, tapi memang banyak benda-benda gini jadi time maybe untuk aku maybe it's just a coincidence lah kan. Benda ni happen lah. Tapi untuk macam orang-orang percayaan orang, they believe strongly lah yang benda ni adalah kaitan dengan yang Hungry Ghost ni lah. Kau ada rasa pelik lah. Macam aku Chinese, aku terlanggar diorang tu offering ke apa, aku tak pernah kaki bengkak ke, kaki sakit ke, kepala sakit semua. Faham tak? Tapi Melayu yang terlanggar pantang ni, memang kena. Serius. Kadang aku jalannya aku tak perasan. Tapi aku rasa viewers pun mungkin ada experience jugalah. Ada. Korang cuba komen sikit. Kalau korang ada pernah kena macam gini, ada macam cerita lah pasal Hungry Ghost ke apa kan, secara kebetulan ataupun tidak, orang can komen kat sini. Pasal aku tengah baca korang punya komen kat sini. Tak, Luffy pun ada phone ni anda. Yes, betul. Why Ya, aku cakap benda ni skeptikal. Dia macam weird lah kita cakap. Weird benda lah, ni tak benda boleh pelik explain. Waalaikumsalam. Come to the grave and rest. This is diorang tu resting place lah. Oh, serius lah. Diorang tu resting place. Ada yang macam diorang letak ashes dekat mandai ke apa. Diorang kan just roam around that place lah. Oh, serius lah. Especially diorang go and visit diorang kan diorang macam kalau satu family meninggal, diorang kan keluar dia ada anak cucu ke tak, ada anak diorang masih ada ke tak. Tapi orang yang lama suruh cakap Tui Pushi apa sah? Bahasa Cina tu cakap sorry lah. Oh, cakap sorry. Pakai kau jaga sikit lah. Belakang kita takut. Okay kan. Kita tak akan kau jatuh. Kalau kau jatuh dah. Tapi kita tak ni lah, kita jalan-jalan tengok-tengok je guys. Ni orang ni. Sebenarnya kita nak buat ada offering ke tak. Mungkin dalam wave takkan kita nak masuk. Ada ni lah. Dulu macam tak ada okey. Tengok orang. Ada motor. Panas ni kat ni. Tapi cuaca malam ni macam Bahang. one kind lah. Panas lah. Peluang. Kita nak jalan lagi ke? Dia macam lain macam macam ni. Kan you want to change to another side. Boleh jalan sini tak? Jalan lah. Kau nampak macam ada offering kat depan. Ada offering? Yang tu kan? Tu apa? Tu reflective kan? Reflective light. Dia pilih bangsa ke? Tapi Pilih bangsa tu? dia pilih race ke? Macam bangsa, macam dia akan kacau orang Melayu ke ataupun apa, tak ada kan? Sebenarnya aku susah nak cakap apa. Aku tak berani nak cakap, faham tak? This is why aku pernah dengar like kawan-kawan aku terlanggar kaki bengkak tak boleh jalan je sampai macam bengkak kaki babi dia tau. Habis ada yang macam dia terlanggar. Macam mana boleh terlanggar? Tak, kadang kau jalan kau tak perasan. Dia dekat tengah-tengah. Mungkin kau bila kau kecil-kecil kau lari kat bawah blok, kau tak tahu ada Cina sepanjang kau tertendang dekat. Kalau let's say lah tertendang, apa kepercayaan orang nak kena buat apa? Kau bayangkan kau dah makan, orang tendang makanan kau, offering kau. So what you need to do to say sorry? Mungkin kau kena cakap sorry lah macam Paisi lah. Takkan kau bagi semayang kasih dia orange balik kan. Dalam hati kau ni cakap mungkin sorry dia, tak sengaja. Tapi ni kepercayaan masing-masing. Betul. Dia is individualnya kepercayaan tau guys. Dia kepercayaan masing-masing. Dia bukan cakap macam korang harus percaya ataupun tak. So kita akan jalan-jalan sampai kat depan tu sana tu. Okay. Kita try tengok lah ada apa, diorang ada offer. Tapi so far offering is just offer bunga is tu air, cocok lah. yang macam air, tu, makanan, apa tu nak cakap, dia punya daun-daun ni. Tapi jarang ada offering kat sini. Aku expected lah a lot offering lah, faham tak? Kalau macam ni dia tahun berapa Afi? Okay, jom kita check. Kita akan tengok area kat sini ni tahun berapa guys? Boleh shine a bit of light so aku boleh. Kita akan tengok kuburan kat sini pada tahun berapa. Tadi kita tahu kat depan sana tu is is at 1913, 1913. Sebelum I think is World War 1 punya time .
So Murphy ni bongkok bukan dia tengah offer tau. Dia tengah check dia punya ni. Dia punya kubur ni tahun berapa. Kita boleh check lah tahun berapa. Tak tulis ni. Tak tulis. Tak tali dapat. Aku rasa dia punya ni. Oh, Dia tu ada punya nama warna. sikit tu tadi. Nama tu. Oh, okay, sekejap sabar. Jepun lah. Sekejap Referring Chinese. Tak boleh sih. Tak ada. Tak boleh sih. Sebelah. Aku rasa kita cari yang ada merah-merah biar okey. Ni merah ni. Sini. Asal pula ni macam ni sekarang. Sekejap. Tak clear sih. Tak clear. Masih. Tak boleh translate. Dia tak boleh baca lah. Aku rasa ni bukan tulis Cina lah. Kita pergi Cina kubur lah. depan sikit lah. Tapi yang saya ni aku tak boleh baca Cina. Asal lah? Tapi sini macam tiba-tiba Pakai apa yang gelap je. sini macam tiba-tiba sejuk lah. Tadi sana panas. Sini macam tiba-tiba jadi sejuk guys. Kan angin dia dah sejuk kan? Ini boleh baca Mafi. Apa dia? Ni cakap dah aku kena kacau. Dah kacau. Yang dengan Bob je. Okay guys, kita bawa korang jalan sampai kat bawah sikit lah sini Pening je. Hmm? Pening je. Kau imagine dong letak sini kan? Siapa nak ziarah lagi je? Tengok tahun lah. Kalau let's say dia tahun tak lama sangat, mungkin ada lah. Lebih panjang aku. Sini ada offering Ni nama dia. Murphy. Bukan. Bukan nama aku lah. Bukan. Ocean. Ha. Apa tu kan aku? Ocean. Ocean. Pening. Dia depan sikit tengok. Pening. Tak ni. Pakai pen nampak pakai pen. Makin masuk makin pening lah aku. Tu lah. Ni aku rasa dah dihancurkan dia. Ni kubur. Kotak jagoran jangan macam-macam. Tak ada. Kita bukan apa guys. Kita cuma nak tahu kawasan ni, kubur ni daripada tahun berapa guys. It's more to sejarah rather than macam nak cari apa-apa lah kan. Boleh nampak Afi? Sekejap. Kau boleh shine sekejap aku gambar tadi. Sekejap. Aku baru gambar yang tadi. Kau cari apa Afi? Dah macam kena kacau je Afi kau. Afi macam dah kena ni je, dah kena gangguan je. Nama dia saya. The year of Republic China were released. Asal semua China ni? Asal semua China? Dia datang dari China ke? Ni kubur Cina kan? Takkan ada kubur Islam kat sini? Mesti semua daripada sana. So this one is sebelum World War. World War belum 1942, 43 World War sampai 45 kan? Yes. So ni dah ada lah. Apa pasal ni orang used to Dah ada belum? Used to have. dah ada. Aku pun dah ada. Pelik lah. Tapi diorang kena culik apa daripada siapa ni? Peranjat saya kerja pegang aku. Masalah? Pakai apa yang pergi pegang aku macam siut. Seram je aku. Tadi kita macam taruh kamera sekejap sini boleh? Boleh. Kita letak, okey. Saya dengan Bro Zan akan keluar dulu. Kita biar pakai pen kat sini sekejap. Taruh sini. Taruh sini. Ke sini sana. Ke sini.
Aku letak mic kat depan lah Boleh? Okay guys, ni kubur dekat Bukit Brown. Okay, saya rasa kubur ni dah lebih daripada 100 tahun. Apa yang saya dapat lihat tadi kan, dekat tempat yang first tu kita masuk tu, kita cuba check and it was stated there it was from 1913. Okay, cuma kita masih lagi macam nak cuba understand lah kan, kenapa kubur kat sini kita tak dapat cari. Mic. See? Boleh lah, Letak dua kat sini. taruh kat atas lah. Batu sini. Sana atas tu. Okay guys, kita akan cuba letakkan kamera kat sini. Okay, just in case if let's say kan ada dengar sebarang apa-apa, bunyi ke ataupun suara ke apa kan, maybe korang boleh komen kat dalam. Fir ni tak sana Fir. Main. Okay, kalau korang okey, tekan satu guys. Kalau korang okey, tekan satu. Di sini depan pun 1840. Serius tak? 1840. Betul ke 1840? Apa dia? Cakap tahun 1840. Timothy, kau jangan jalan depan ni. Apa dia? Kau jangan jalan depan ni. Okay guys. $1800 lama sih. Hampir 300 sebelum perang dunia kedua. Is the lighting okay tak guys? Okay, maybe kita taruh kat sana boleh, atas tu. Macam ni lighting dia. Nak aku shoot. Betul kan? Serius kan? Okay gini. Boleh. Kat sini lah tempat yang mana yang that time saya datang. Lepas tu dia ada bunyi-bunyi. Okay guys, ada macam-macam bunyi kat sini. Ini apa yang Belak sangat saya tak nampak apa sih. okay, kita akan keluar about like 20 meters away lah for like few minutes. Ni kita akan datang balik. So kalau let's say ada dengar apa-apa, korang komen, korang boleh screen record kat sini guys. Korang screen record. Kita tutup.
Okay guys, tadi waktu aku tinggalkan kamera kan kat sini kan, kita kat luar. So kita cuba dengar live lah. Tiba-tiba dengar bunyi macam tapak-tapak orang, bunyi macam suara orang. Tak tahu orang cakap ke orang apa. So itulah yang macam kadang-kadang pelik lah. Pelik-pelik, benda pelik-pelik yang boleh terdengar lah. Okay, jom. Kau ambil cam lah. Sini. Kau ambil cam. Jom. Let's go. Ya. So guys, tadi aku nak cakap dengan korang. So line merah Syah. Ha? Line merah. Line merah. Aku tahu lag tak ni. Tadi lag Guys, kalau tak lag tekan 1 guys. Korang cuba komen sikit. Kalau tak lag tekan 1. Dah okey dah. Okay, so aku nak cerita dengan korang. Tadi waktu kita letakkan kamera kan kat sini kan, so kita cakap korang kita akan keluar. So bila kita dekat luar tu, kita on lah kita punya live, tengok. Kita dengar bunyi macam ada tapak-tapak, tapi kita tak ada kat sana guys, kita kat luar. Tu benda yang aku tak tahu whether korang dengar ataupun tidak. So aku rasa memang kubur ni kubur ni diorang tanam pada mungkin tahun 18 something lah. Yang kat sebelah depan tu was 1913. So korang bayangkan sebelah dalam ni mungkin lagi lama. That's why tempat ni Murphy tak ada orang pergi. Dah terlalu lama. Pasal dah terlalu lama. Mungkin ni moyang diorang. Betul. Dah terlampau jauh lah. Tapi kan kalau let's say aku rasa kalau kita pergi LCK kan, mungkin lagi yang akan busy sikit lah. Betul. Pasal aktif kan. Kalau kita pergi LCK, aku rasa kita akan nampak banyak orang akan buat diorang punya offering. Betul. Ada viewers cakap ni, diorang dengar macam busy, ada orang step-step sebanyak, Kan? ada benda macam rating gitu. Macam Jadi apa? kita biar diorang Rapping? macam serit lah, serit dekat daun. Oh, serit Serit dekat daun. Tapi jujur guys, it wasn't us. Kita tak masuk pun, kita kat luar. Kita kat luar. So ni, tempat ni, yang korang tengok depan ni kan, dia adalah satu bukit. Dia adalah bukit tu. So atas tu ada macam tempat orang punya tempat caretaker punya tempat lah Ada hut untuk orang letakkan barang-barang kerja diorang untuk menjaga kawasan ni. That's why Rasa masih ada orang jaga ke sini? masih Masih ada dekat depan tu ada satu rumah apa? Betul-betul. Ada satu Aku rasa ada rumah. orang duduk sini juga Betul. Pasal diorang dah biasa tau dengan tempat ni. So diorang akan tinggal, tidur sini and diorang tak akan rasa apa-apa. Mungkin adalah sekali-sekala mungkin ada benda-benda yang pelik-pelik ke apa kan diorang encounter, tapi to them it's really normal pasal diorang dah biasa dengan benda-benda gini. Tapi kan, macam mana diorang nak duduk sini tanpa lampu elektrik ke apa sih? Ada elektrik lah. Pakai solar Ada elektrik. Ni apa sih batu kat atas ni? Entah. Pelik guys, ada batu Ada bunyi tadi kat situ. Orang kubur ke? Yes. Semua ni kubur Mafi. Kau bayangkan diorang tanam badan tanpa ada batu nisan. Ada batu nisan ada. Cuma batu nisan dia, it has been here for many years. Like over like 100 years. So that's why batu nisan dia kadang-kadang dah terbalik ataupun pecah. Tadi bertiga. Sekarang ni tinggal 2. Oh, pakai pen urgent. Emergency jap.
Tapi aku tak boleh like tutup mata lah bosan yang pokok ni seram siapa pokok ni. Mana? Yang tadi kita ni pokok ni besar sangat yang ni. Yang pokok dalam ni. Ni Yang kita masuk. Ni macam ada rasa sesuatu lah. Tapi aku tak tahu lah, tempat Bukit Brown ni sendiri, ada tak cerita-cerita macam yang menakutkan lah? Cerita-cerita yang macam orang nampak terlibat apa-apa ke kat sini. Aku tak tahu. So far, not that I really Heard of lah. apa? Heard of lah. History. Words to Not words that lah. aku dengar ataupun aku tahulah. Yang aku tahu kalau macam let's say korang cakap pasal kampung Wak Hassan ke Semawang ke area tu, aku memang sering kali lah orang cakap situ ada penampakan-penampakan macam Cik Pon ataupun apa. Kat sini yang aku tahu penampakan perempuan baju merah. Aku tak tahu lah. Betul tak betul? Perempuan baju merah sini. Betul. So apa kaitan tu perempuan baju merah dengan kubur Cina? Tu aku tak tahu. Ada orang cakap more merah tu kira kan more ekstrim lah. Oh, okay. More ekstrim lah. Yang putih pun macam biasa-biasa lah. Is it macam penjaga Kira kan dia orang? meninggal dalam keadaan rage. Keadaan apa? Rage macam marah. Macam dengki gitu. So kalau kat dekat tempat gini, kita tak boleh pakai baju merah. Pantang lah benda tu. Pasal baju merah kira kan laki apa. Kalau kau pakai dekat orang punya apa ni, death area kan. Ni macam apa ni, tak hormat lah, tak ada adab lah. Oh, merah is lucky lah. Yes. Kat sini je aku rasa macam kepala aku macam mual, macam pening. Macam rasa kompres tu. Tak tahu asal. Merah is revengeful. Ya, betul lah. Dalam revenge pun boleh cakap kalau dia dengki ke apa. Ada bunyi saya Mufi. Dalam kan? Ni kubur depan. Ha. Kubur yang dah Ni kubur ni, tapi dia dah macam tak jaga sini. kan. Kawasan ni macam dah tak jaga. Batu nisan pun dah tak ada sih. Betul. Apa ni pokok bambu Pokok buluh. Oh. Tiba ada kereta masuk sini. Alamak, dah terus tak film. Adakah berjalan di tempat Bukit Brown pada waktu 7 month ni benda yang tak boleh? Apa dia? Sorry? Adakah berjalan di kawasan Bukit Brown ni pada waktu Chinese Ghost Month ni tak boleh? Boleh lah actually. I will say that way lah. Boleh lah Boleh lah. Kita ada pantang apa-apa pun benda ni. Oh, tak ada pantang apa-apa Apa kereta ke motor? Tak tahu lah, macam kereta. PK lah tu. Ada van lah sini. Van Ha. Fence ke? Tak. Van. Ada orang memandu van stop kat sini tadi. Tapi aku tak tahu siapa lah pasal dia pun tak bilang kan, tak tegur. So, dia dah jalan. Tapi aku rasa apa tau Mufi, next kita kena try yang tu, LCK, Kita buat last day macam. Lim Chu Kang. Oh, Buat last day of Chinese New Year guys. Chinese New Year. Chinese New Year. Bukan. Bukan Chinese New Year guys. Sorry. Hungry Ghost Festival. Tak ada Tengok macam New Year, kubur ni Mufi. Dah kena korek balik Mufi. Kan? Nampak? Sana orang korek balik ni. Tu lah, sekejap Ada bekas-bekas orang lagi ke? 15 tahu years lah. also happening. Mid Manan. Bebek kan Mufi So adakah kubur-kubur kat sini diorang gali balik, diorang pindahkan? Tak tahu. Aku rasa pindahkan kot. Diorang pindahkan means diorang cremate lah. Kalau Korang tengok. Ni bekas macam kena gali sih. Kan? Yes. Macam kena gali balik sih. Tapi aku don't get it kan. How bila diorang gali, what would they do with that remaining tulang, faham tak? Remain tulang, apa-apa yang ada tinggal. Aku rasa that is the thing yang diorang akan macam bakar ke ataupun apalah. Maybe. Macam kan ada dua cara. Satu cara is to bury.
Barry kau kena beli land lah untuk dorang kan. Betul, tapi zaman dulu tak ada orang yang bakar apa. Betul. All the, even Chinese kan atau Indian, diorang tetap akan tanam. Cuma sekarang pasal apa tahu? Tanah dah tak cukup. So they need to burn. Cremate. Is it cremate Kira kan dorang burn to ashes lah. Betul. Aku pernah pegang tau macam bapak aku punya ni. Serius ah? Yes. Kau boleh nampak kepala dia, tulang Serious dia, joint dia. Then lepas tu dia akan cakap dengan kau, ni macam mana dia akan buat. Dia akan ambil dia punya spine semua letak dalam dulu. Habis last letak kepala sekali dia. Ni kalau kubur besar maknanya orang ni kaya Macam kaya. Ha? Diorang bayar by feet tau. Bayar by feet tau. Ada bunyi je tadi. Jangan. Jangan. Seram siya. Kat sini je dah rasa Kan? Dekat-dekat je. Sini dah rasa guys. Walaupun sini ada orang cakap ada bro Zan, I went to Mandai Crematorium before. okay. Dekat blok lama-lama ada ashes. Ashes apa ni? Abu. Ashes from the 80s. Kat Mandai. Kira kan orang bakar lagi lah. Oh ya. Yeah. So it's true lah kan. True. Maybe diorang gali balik and then after that diorang nak simpan, diorang bakar and then diorang taruh. Boleh taruh kat rumah kan? Ashes. Boleh juga taruh. Tapi kan most of the people want to make things easier, diorang buang kat dalam laut. Oh, buang kat laut Macam ni tahun berapa Murphy Boleh check tak? Sini dah check tadi? Belum kan? Belum. Maybe kau sekejap Kau cuba check tengok. Besar dia. Kau ada torchlight? Nah. Ni ada gambar saya lagi. Sorry Have to go blok lama. Serius Guys, okay. Ni seram lah, bro, apa yang Murphy buat ni bukan dia macam memuja ataupun apalah. Dia cuma nak tengok kubur ni tahun berapa guys, tahun berapa. Kita cuma nak tahu sejarah dia je guys. Sejarah kat sini. Salam midnight. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak tahu yang dapat? seram apa tak? Banyak-banyak kubur. Kubur ni je ada gambar. Serius Kau tengok. Jangan tunjuk lah. Jangan. Oh. So ni 1st July 29 year of. tak ada letak tahun je. Sih. Republic of China. Kau tengok gambar dia dah berapa lama je ni. Sih. Kita jangan tunjuk gambar, kita jangan tunjuk nama, kita tunjuk yang 29 years tu tadi. Kau besar kan? Sun ni Yang atas sekali. Tak, year 29 year of. Kau tutup gambar dia. Gambar dia besar kan? Yang tu. Tak, aku nak check ni. Julai, diorang cakap ni, Julai. Nama tutup, nama bawah sikit. Okay. Nampak tak? July 1st, 29 year of Republic of China. So kita search. 29 apa? Salam midnight, punch card baru. Pulang kerja ni. 29 Sambil tonton. year Thank you so of- much kak. Murphy tengah check guys. Have to go block lama-lama dalam sikit. Banyak from 18. Masalah dia bang, bila kita pergi dalam sana tadi, dekat sana tu, Ni, aku dah check. kebanyakan dia tak boleh ni guys. Dia cakap Tak kan. boleh baca. So, 29 year of Republic China calendar is 1940. Oh, 1940 ya guys. 1940. Kedua 1940. tahun Limbo Seng. 1940, Bukan lah YB, merepek dia lah. meninggal 1940 1st July. Oh. Pasal dulu diorang ikut kalender Chinese sebenarnya. Kalender Nama Chinese. dia ada saya tapi tak boleh tunjuk nama lah. Nama tak boleh tunjuk lah. Nama dengan gambar dia. Nama tak boleh tunjuk. 1940 Seram lah. betul. Gambar tu je. Kubur tu je ada gambar pun kan. Kan? Lain pun tak ada sih. Lain tak ada kan? Ni ada, Kan, ni ada. Ni couple. Serius lah? Ada Ni dua ada gambar apa? Kau tengok tahun berapa? Kita dah macam historian. Most go to haunted abandoned HDB. At where? No, because pasal hari ni was an impromptu punya live guys. Okay, pasal Murphy kita jumpa minum kopi je. Tapi Murphy cakap since ni kan
Chinese ghost lah, seven month. So dia bawa saya pergi sini lah untuk tengok-tengok tempat ni macam mana. Tempat ni memang seram. Tak dapat Abu Zan, tak dapat translate lah. Tak dapat Tak dapat. Hungry Ghost, betul Hungry Ghost. Tak dapat translate Kubur lah guys. sana ni. Ha? Ini kubur. Semua kubur lah sini. Semua memang kubur guys. Seram ni. Semua memang kubur kan. Kubur. Kubur Cina. Betul. It's a kubur Cina. Tapi rasa macam dah pening-pening Aku dah energi aku dah drain. Energi dah drain lah. Dia kena jalan. Tadi kena bau. Dia rasa dia negatif energy. Tapi kat depan tu dia jalan panas kan. Bila kita take a reroute pergi masuk dalam kiri tu, dia jadi sejuk. Tak tahu, pelik-pelik dia punya rasa. Sekarang aku dah tak panas sangat dah guys. Macam cooling everything lah. Sini a bit cooling lah Dah cooling, sini dah cooling. Ni aku pelik ni kadang. Okay guys, Alhamdulillah malam ni kita dah dapat jalan dekat kawasan Bukit Brown ni lah yang sinonim lah dengan perkuburan lama orang-orang Cina dahulu Yes. So apa yang korang nampak malam ni, harap-harap korang terhibur dengan apa yang kita dah bawakan. So janganlah korang percaya 100% lah 100% tentang apa yang kita sampaikan. Ini adalah cuma apa orang katakan kepercayaan orang Cina. Yes. So masing-masing ada agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Mungkin Murphy boleh kongsikan lagi sikit lah Macam for this period of Hungry Ghost Festival ni, okay. Dalam waktu 1 bulan ni, cuma kita have nothing to be worried about lah. Sebab nothing to be afraid pasal is diorang punya kepercayaan kan. So benda ni kita just hormat seperti diorang punya cara untuk sembahyang dekat diorang punya ancestors ke whatsoever. So dalam bulan ni dia agaknya seram sikit, tapi nothing to be afraid of lah. That's one thing. Just kita berhati-hati bila kita jalan especially offerings kat lantai. Betul. Pasal kadang-kadang kita mungkin tersepak ataupun apa, tapi seandainya kalau korang tersepak ataupun apa, just tepikan benda tu, dalam hati. Tak perlu kita nak rasa risau, takut apalah. Kita mohon kepada Allah. Betul, supaya apa yang kita terlakukan ataupun tertendang ataupun apa tu semoga Allah dapat melindungi kita daripada sembarang gangguan-gangguan lah benda-benda gini. So untuk malam ni je agaknya santai. So the next segment kita pun tak tahu bila, insyaAllah kita ada next segment lagi. So harap apa yang kita memberikan korang ilmu yang hari ni, korang dapat tahulah tentang pasal Cina, how they semayang and so on. So kalau let's say diorang nak kita jalan satu kali lagi untuk penutupnya, what should they do? penutupnya first thing kita cuba ambil first last of the month dengan meet lah. Kita cuba to catch first tapi mungkin Wazam boleh bagi diorang satu code untuk diorang komen kat section bawah kat YT kita di ruangan komen YouTube channel kita. Korang can just komen kat situ, korang just komen nak lagi ke nak lagi lah, korang komen nak lagi, mungkin dalam kalau how many you want, and kalau let's say kita tengok ramai yang nak kan, then kita akan do another round of exploration for the Hungry Ghost Festival. Yes, correct. So dengan itu apa yang kita sampaikan tu janganlah korang percaya 100%. Kalau ada kekurangan malam ni, saya mohon maaf. And untuk Mufi juga saya mohon maaf, dan kita percaya pada satu je, Allah. Okay, so have a good weekend. Have a good rest for tonight. Alhamdulillah, thank you so much for your support. For those yang dah contribute to kita punya content malam ni, aku boleh doakan korang, semoga korang dilimpahkan lagi rezeki, diluaskan lagi pintu rezeki korang, diberikan korang kesihatan, dipermudahkan segala urusan-urusan yang korang sedang hadapi sekarang ni lah. Amin ya rabbal alamin. So kita stay positif dalam konten-konten apa kita bikin ni. Ini hanyalah satu dokumentari untuk Hungry Ghost Festival. Okay, so kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.